Adakah kita pasti setiap sen yang kita cari tahun lepas semuanya 100% bersih dari khilaf? Kadang-kadang kita tak perasan. Ada waktu kerja yang terkurang, ada urusan niaga yang terlepas pandang. Itulah pentingnya pembersihan harta. Sempena masuknya tahun baru Muharram ini, jom kita cuci dan sucikan pendapatan kita dengan berinfak kepada pembangunan tahfiz Al-Quran Gombayuin. Harta yang kita sedekahkan ini tidak akan berkurang, malah ia menjadi pembersih kepada harta-harta kita yang lain. Baki 20% sahaja lagi pembangunan dewan dan kelas pengajian ini yang memerlukan 100,000 sahaja lagi. Bayangkan harta yang tuan-puan bersihkan hari ini bakal menjadi mozaik yang dipijak anak-anak tahfiz, menjadi lampu yang menerangi mereka menghafaz dan menjadi saksi di akhirat kelak. Mulakan Muharram dengan harta yang berkat. Jangan biar baki 20% ini terbengkalai. Bantu kami siapkan impian dan anak-anak di pusat tahfiz Al-Quran Gombayuin ini.